bersih, fa iza tatahharna fa'tuhun min haitsu amarakumullah. Bila mereka dah bersih, datangilah mereka. Sebab tu kalau line clear, hijau, on, jalan. Nampak tuan-tuan, sampai kiamat lampu merah takkan bertukar. Ambil pada ayat Quran. Tambah sekarang pula majlis bandaran pula pi bubuh pula nombor atas lampu merah, dah ada counting pula. Lagi senang tuan-tuan. Kalau lampu merah 99, relax. Lambat lagi 99, 98, 97, 96. Lagi lama tuan-tuan. Bukankah itu juga kiraan haid itu? Pah tak semayang, pah? Tanya suami. Baru tadi datang abang weh. Ya ke? Kata suami. Start pada itu, suami buat apa? Kira 12, 11, 10, 9. 3 lagi ready tuan-tuan. 2 lagi bersedia. 1 nampak tuan-tuan. Wallahu a'lam, betul tak betul tuan-tuan saya cakap ni. Semua yang ni diambil daripada Quran yang Rasulullah bawa. Sebab tu dia bawa kepada kita ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah yang paling besar tuan-tuan tengok pada mata. Apa benda mata yang boleh tengok orang ada warna, ada benda pada mata? Apa benda yang ada pada mata sampai boleh tengok? Bila kita tengok gambar Maryam, kita akan teringat Allah dalam Quran. Allah Ta'ala sebut. Semalam saya sebut di surah Kemensahat, surah Nurul Iman, saya sebut tentang kalam nafsi. Orang yang belajar sifat 20, dia akan belajar dengan satu sifat yang dipanggil kalam. Kalam itu kata-kata. Allah wajib berkata-kata. Kata-kata Allah terbahagi pada 2. Yang pertama kalam nafsi, yang kedua kalam lafzi. Kalam nafsi itu apa? Kalam yang tuan-tuan tak nampak, tapi orang kasyaf dia nampak. Macam sekarang saya katakan semalam, tuan-tuan sekarang ni semua ada kalam nafsi, tapi saya tak dengar. Yang dengar tuan-tuan. Kalam nafsi tuan-tuan bermula pada jam 2.30 tadi. Apa dia ni, orang cerita maulud ni cerita pasal Sudin pula. Itu kalam nafsi. Ustaz ni kalau 3.30 aku tak berhenti, aku balik. Itu kalam nafsi, dalam hati bercakap. Allah juga ada kalam nafsi. Kalam lafzi apa? Kalam nafsi yang tuan-tuan boleh tengok sekarang ni. Di pintu-pintu masjid tuan-tuan ni semuanya ada doa Allahumma, Allahumma. Semuanya itu dipanggil kalam lafzi. Orang yang faham kalam nafsi Tuhan, dia tengok pada mata, dia akan fikir, aku tengok benda haram, mata ini akan disoal di hari kiamat. Kalau dia orang yang kasyaf, dia takkan tengok benda haram-haram. Dia hanya tengok benda yang baik-baik, macam Rasulullah tengok. Sebab dia tahu mata ni akan disoal di hari kiamat. Disoal, dibalas satu-satu. Orang yang kasyaf, dia akan jadi macam Rasulullah. Rasulullah tengok apa? Saya kata tadi Quran. Rasulullah tengok benda yang baik. Apa dia? Yang tengok saja pun berpahala. Mak, ibu dan ayah, tengok saja pun pahala. Untung tuan-tuan yang masih ada ibu. Sekarang ibu tuan-tuan duduk di kampung, bagi 3G dekat dia senang. Kita boleh tengok dia tiap-tiap hari, dia tengok kita tiap-tiap hari. Bertambah untung kalau mak bapak duduk dengan kita, tiap-tiap hari boleh cium mak. Nak pergi kerja, cium mak. Mak, saya nak pergi kerja dulu. Mak nak makan, minta dekat pembantu ya. Apa-apa masalah, mak telefon saya. Kalau mak agak-agak boring, mak naik basikal lah, pusinglah kampung. Tiap-tiap pagi tuan-tuan cium mak. Masya Allah. Tengok saja pahala. Belum cium tangan, belum suap mak, belum pakaikan pakaian untuk mak, belum berbuat baik pada mak, tengok saja pun pahala. Sekarang berapa banyak anak-anak yang ada gambar mak dalam dompet dia. Berapa banyak dalam handphone dia tu, muka depan tu dia bubuh gambar mak dia sebagai tajuk muka depan. Yang banyak bubuh gambar Upin dan Ipin. Kenapa tak bubuh gambar ibu? Bukankah itu kecintaan kita? Rasulullah tidur di atas riba Halimatus Sa'diyah, sedangkan Halimatus Sa'diyah sudah tua. Nabi pun sudah tua, tapi Nabi tidur atas riba Halimatus Sa'diyah. Tuan-tuan, ada mak. Berapa banyak orang yang tidur atas riba mak dia? Mata ni tengok muka mak dengan penuh keseronokan, penuh kerinduan.
Ada orang yang tengok mak, dia kata mak ni bila nak pergi rumah kak pula. Cakap dekat suami, abang, bila mak nak pergi rumah abang Long? Takkan mak kita je. Telefon abang Long. Abang Long tak ambil mak ke? Cuti sekolah ni kami pun nak jalan, ambil lah. Abang Long jawab, kamu kena faham ngah, Abang Long ni kerja Long, sibuk, bukan duduk rumah, kerja gunting hutang juga, faham tak? Kalau mak datang pun tak guna, bukan ada orang bela dia. Kamu kena faham, kerja abang Along tugas yang besar, berbahaya, kata dia. Yang kedua, yang tengok saja pun pahala Kaabah. Soalan yang kedua, di rumah kita, dinding kita digantung Kaabah ataupun digantung gambar kucing sedang bermain bola. Tengok kucing bermain bola digantung dekat ruang tamu, tak ada maknanya tuan-tuan. Tetapi kalau tuan-tuan tengok Kaabah digantung besar-besar, rumah saya ni tuan-tuan, Kaabah gambar dia 4 kali meja ni, jatuh timpa anak pengsan. Sebesar-besar dinding rumah saya tu gambar Kaabah. Kerinduan tengok Kaabah, kecintaan tengok Kaabah. Balik rumah tengok Kaabah, keluar rumah tengok Kaabah. Mudah-mudahan kut dapat pahala. Sebab kita tak boleh tengok direct daripada sana, jauh nak pergi macam mana. Yang ketiga, Al-Quran, tengok saja pun pahala. Tu yang ramai tak baca, tengok saja. Abang tak baca Quran abang, tak apalah, dapat pahala tengok pun jadilah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, P. Ramlee buat cerita Kasim Selamat. Ibu mertuaku 1962. Dalam cerita tu P. Ramlee jadi buta. Saya dah kata dah pada tuan-tuan, sesuatu yang ikut daripada Quran mesti benda tu akan kekal lama. Sesuatu yang ikut daripada Nabi mesti benda tu kekal lama. Termasuklah cerita P. Ramlee itu pun tuan-tuan kekal lamanya. Tuan-tuan ada jemu tengok mak mertuaku Al-Qasim ada tak? Tuan-tuan tetap tengok, sebab dia tiru daripada kisah Al-Quran. Nabi Yaqub buta, Pak Sim teringat pada Nabi Yusuf. Kasim Selamat buta, Pak Sim teringat pada Sabariah. Masya Allah, P. Ramlee buat jadi buta, duduk rumah Abang Ali. Satu sin sewa Abang Ali tak ambil Cik Kasim. Cik Kasim duduklah rumah Abang Ali. Satu sin sewa Abang Ali tak ambil. Tapi Cik Kasim kena faham lah, ada orang nak sewa rumah baru ni. P. Ramlee kata, saya faham Abang Ali, inilah nyawa saya, saksofon. Abang Ali jual lah dan buatkan sewa rumah. Abang Ali tunjukkan di manakah jalan keluar. Allah sebut fastabaqus sirat, kamu berlumba-lumba nak jalan tamanang ni. Tuan-tuan nak sombong ke tuan-tuan? Mata tuan-tuan pun Allah bagi pinjam. Tuan-tuan nak sombong, nak belagak, nak bongkak, mata yang tengok ini pun Allah bagi pinjam. Nak belagak, kalau Allah ambil balik, fastabaqus sirat. Abang Ali tunjukkan di mana jalan keluar. Jalan merata ceruk lalas sekali, duk pokok buluh. Mami jumpa. Mami, ada orang buta Mami. Kesian, kata Mami. Kesian, kata Mami. Cik, kenapa cik tidur bawah pokok buluh? Saya buta Mami, saya tak ada rumah, kata P. Ramlee. Jomlah rumah Mami. Mami pun tak ada anak jantan. Eloklah tuan-tuan tu, eloklah bawa jantan masuk dalam rumah. Tak kenal adik-beradik, tak ada apa bertadung dengan kita, saudara mara pun tidak, bawa masuk dalam rumah. Apa hukum tu? Haram lah. Betul niat kamu baik, tapi mesti ada jantan lain, laki-laki lain dalam rumah kamu. Ni tak ada siapa, kamu dengan combi je. Tapi nak buat macam mana? Dia buat juga. P. Ramlee tengah malam tu nak minum air, satu gelas dia pegang tangan, satu tangan lagi dia pegang botol nak minum. Jatuh gelas, teraba-raba jari. Fastabaqus sirat, tak nampak tuan-tuan, teraba nak minum air.
Padahal kalau ikut akal, dia boleh minum botol gitu, apa susah? Yang kata nak tuang pasal apa?